aku dah tak tahu nak pergi mana. Sampailah aku terfikir macam aku rasa hospital ni paling selamat. Sebab masa tu aku dah keluar ward. So aku duduk dekat bahagian ruang menunggu dekat lobi tu kan. Aku rasa hospital je kot paling selamat sebab ada surau. Aku fikir macam tu. Tapi surau pun ada setengah hospital surau dia buka sampai pukul 1 pagi, 2 pagi je kan. Betul. Sampailah aku pergi dekat bahagian emergency. Aku tengok surau dia buka lama. Memang buka je. Aku cakap sinilah aku boleh tidur. Masa tu duit dalam poket aku RM13 je. Okay. RM13. So aku cakap apa aku nak makan pun semua ni. Minum memang aku minum air paip. Serius lah? Minum air paip Air je. paip? Air paip. Aku nak minum apa? Nak beli mineral pun mahal apa. Lepas tu dulu pula orang kata dekat hospital water cooler pun kurang. Okay. Untuk makan, kan kadang-kadang dekat hospital ada kios-kios yang jual makanan tu kan. Ada satu akak ni dia perasan 3 hari dah aku dekat situ. Dia tanya aku sakit apa, and then aku cerita kat dia. Dia sedih dengan kisah aku. Makanan-makanan yang dia tak habis jual tu, sebab dia orang meniaga sampai lepas asal macam tu je kan. Makanan yang tak habis tu yang dia bagi aku. Masa tu dah 3 hari. Dia tanya aku dalam masa 3 hari tu apa je aku makan. Aku cakap lah, kan dia orang buang makanan kan yang mana tak habis kan. Kadang-kadang aku makan lah yang nak dekat basi. Serius lah? Kau pernah sampai tahap tu? Ya. And kadang-kadang bila ada budak-budak beli air kotak ke apa dekat vending machine tu kan, mesin gedegang tu kan, dia orang minum separuh tinggal atas kursi. Aku ambil minum. Aku sumpah tak sangka sampai tahap tu kau hadap. Memang aku tak ada duit masa tu. Seminggu aku rasa aku berkampung dekat hospital tu. Siapa pun tak tahu. Sebab masa tu family aku pun dah buang aku. Sebabnya geng-geng diorang ni dah contact family aku. Sebab ada handphone aku satu tertinggal. Dia kata, dia bagi tahu dekat family aku, kononnya aku ni curi duit diorang yang bernilai RM5,000 Malaysia daripada duit dolar tukar. Lepas tu dia orang cakap dia orang nak report polis, and dia orang siap cakap apa kat family aku ni lama tak balik kampung sebab aku mengandung. Damn. Itu pada aku benci. Dia cakap aku mengandung. Sebabnya dia kata aku duduk serumah dengan jantan.